Bye guys. Thank you Yaya hantar bang. Dapat Melaka. Melaka lagi. Memang comel betul. Kita orang pergi Melaka. Aku nak beli kampung Aiman hari ni. We arrive. Kita dekat Melaka Central sekarang ni. Kita nak pergi Dataran Pahlawan dulu, tengok wayang. Lepas tu baru kita makan. Lepas tu kita balik tidur. Lepas tu kita bangun balik tengok wayang. Lepas tu kita pergi makan. Lepas tu kita jalan. Lepas tu kita balik tidur. Yes. Itu lah plan kita orang ni. Hari ni je. Esok So kita tengah on the way Dataran Pahlawan. Rupanya Dataran Pahlawan ada dua. Belakang tu ada satu, sini ada satu. Masalahnya kita pergi belah sana, wayang tu dekat sini. So kita kena jalan menghadap padang yang panas ni daripada ujung sana. Itu ke dia Dataran Pahlawan, kau tengok. Tapi itulah dia punya logo kat atas tu. Kenapa kau buat dua bangunan beza? Wow, jalan lagi. So ini first tip kita berjalan. Berjalan kaki. Panas gila. Jangan buat dua Oh, kita orang baru habis tengok cerita The Wild Robot. Sedih gila, 2 kali menangis. Sedih. Oh, ada ending credit lah. Sebab kita tunggu. Lah, itu je lah. itu je. So dia makan lambat. Dia memang selalu macam ni. Kalau kita keluar, dia memang makan lambat. So ini lauk tahu kan, banyak gila kan. Lauk dia always memang makan lambat, siap lambat. So tak cakap apa. Dia kunyah 44 kali katanya. So kita orang dekat New Market saja, jalan tengok barang. Aiman ajak beli, tengok barang. Man, tengok ni dari benar. dia terlalu random. Kenapalah dia nak try tali pinggang ni? Yang sebelah biru tu. Aku tak faham sebelah biru dia. Aku rakam sekejap. Kau tengok sekejap dia pakai. Mak tu, kau nak beli betul ke? Haa lah. And we arrive at the hotel by the way. Tapi I tak vlog lagi. Tak vlog. Salam. He look so kind. Dunkin Donut. Boleh tak bagi tahu balik apa kau cakap ni? Please, one more time. Ada api tak? Tak ada. Tak ada? Kenapa tak ada? Dia mesti kena ada. Kenapa tak? Mahalnya. Tahu tak sini tempat makan? Ada api. What the actual? Tak, aku buat tengok ni. Kau ikut ni. Bu, ada api tak? Puas aku fikir dia dialog TikTok trend mana lagi dia belajar. Rupanya kat meja ni. Terrible. It's terrible. Aku salah goyakkan. Dah pakai. Okay, ni donat Mr. Happy. Heavenly Choco. Kau ingat? Ha, ni biskop. Wow, okay, jom makan. Soalnya ayah akan rasa separuh, saya makan rasa separuh. Comel. So je. I need what? Babi ini apa je? Muka kau. I need what? Sabar. The Biscoff one, Aiman dah rasa. Biasa je. Biscoff mochi. Sedap. Ini sedap. Special dia sebab kenyal dia, rasa mochi dia. Lepas
Even the texture dalam ni pun macam kinda like mochi. It's good. Dalam dia chocolate. Tapi my favourite one is the Biscoff one. Favourite kau mana man? Dia punya putih sedap. Susu. Kita baru habis tengok cerita Transformers 1. Maybe sebab kita orang tidur pukul Kita tidur pukul 4:30 pagi. So kita ngantuk gila. So main tengah ambil gambar suasana. Man? Masak cerita tu? Best sana best. Sebab kita orang lesu. Lepas tu budak tu tak nak nampak. Ya, ada budak bising belakang seat kita orang tu. Ya Allah, dia boleh main lari. Dia lari depan tu, dia pusing ke depan, jumpa mak dia balik. Bonia, we will back soon. Nayeon from Twice. You're gonna be my babe. Every time you see me paja, dia deeper, babe. Weh, lagi makan-makan dulu. Lagi makan-makan dulu ke? Ha? Lagi makan-makan dulu. Angin lah, sedap angin. Kita dah member dah ngantuk. Guys, ada pasar malam guys. What the heck? Jom pergi terus sampai pasar malam. So tak payah keluar lah. At least kita ada benda yang kita boleh makan sekejap tu man. Tak ada seperut. So ya, jom. Ayam gunting Aiman nak beli ayam gunting dengan seluar biru dia. So a little update. Kita baru bangun tidur. Lepas maghrib kita tidur sampai pukul 12 malam. Sekarang pukul berapa? 12 kan? Pukul 12 lebih. Nak solat isyak dulu. Lepas tu baru kita nak cari makan. Aiman dah solat isyak. Aiman kat sebelah. Boleh tunjuk Aiman is here. Yes. Aiman dah solat isyak. Selalu kita orang tengok movie yang dah tengok. Kita dah tengok lah. So sejuk gila. Ya Allah, tapi sedap. So Aiman main game. Dia lagi prefer main game daripada spend time together. So Nampak baju pas ni? aduh. Dia pakai baju pas guys. Jadi kita update makan apa. Hai guys, kita baru keluar hotel. Sekarang pukul 2 pagi. Kita orang di Bandar Raya Melaka. Dah tidur puas. Aiman dengan baju Kelantan KRT dia. Pas Kelantan KRT pas. So ni aktiviti biasa, berehat. Sebab kita tak cukup tidur. Esok baru kita berjalan puas. Jalan-jalan sini ya. Ya. So ya. Pimpinan ulama. Tambah lagi lagi penuh. Strong. Nanti kaunter bagi. Bahasa kan. Kenapa belum basi? So, oh sorry. Tak cakap kan. Blok baik. Kita cakap apa pun. Pukul 2.30. Lu ke dah repot. Yuk mau tu ke. Aiskrim baru. Memang ada rasa yogurt dia. Ada rasa masam. Rasa masam dia. Rasa? Manis. Rasa sikit. Sikit. Auto macam ni. Ini tak. So kita dah puas makan tadi. Makan Maggi. So kita nak tidur dah sekarang. Sekarang berapa? Sekarang berapa? 1:30 pagi. Ya, kita tidur dulu. Vlog ni akan tamat di sini. Esok kita akan continue vlog baru. Mai. Jangan melambat lah. Kenapa? Ya, bye-bye. Kita tidur. Bye guys. Jumpa Gimak. vlog raya kedua. Mana boleh buat esok. Hah? Buat kat malam ni dengan kat lampu punya. Bye guys. Jumpa nanti. Jumpa esok. Bye. Bye guys. Sakit ke?
bodoh. Okay, bye-bye. Bye. Bye, cakap bye. Bye. Assalamualaikum.